28 Februari 1976, Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-6. Pada hari ini dalam tahun 1976, Istiadat Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim Yang di-Pertuan Agong ke-6 diadakan di Balai Rong Seri, Dewan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Semasa keberangkatan tiba, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yahya Petra berkenan memeriksa perbarisan kehormat yang terdiri daripada 108 orang pegawai dan anggota batalion ke-9 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yahya Petra yang memakai muskat bersama Duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Muhammad Petra Raja Permaisuri Agong kemudiannya diiringi masuk hingga ke singgahsana persemayaman yang terletak di pentas 7 tingkat berwarna kuning. Sejurus selepas baginda melafazkan ikrar, lagu Raja Bertabal dimainkan diikuti dengan laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali dan Berdilan Meriam sebanyak 21 das.